Datuk Seri Abdul Halim Aman hari ini secara rasmi melapor diri dan memulakan tugas sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru. Beliau dilantik menggantikan Tan Sri Azam Baki menerusi surat pelantikan yang dikeluarkan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Pelantikan tersebut diperkenankan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim selaras dengan Subseksyen Kurungan 1 Akta SPRM 2009 Kurungan Akta 694. Abdul Halim dilantik bagi tempoh kontrak selama 2 tahun berkuat kuasa mulai hari ini sehingga 12 Mei 2028. Terdahulu pelantikan beliau bagi menggantikan Azam yang menamatkan perkhidmatan selepas hampir 42 tahun berkhidmat bersama SPRM.